Bang, Siti kata ada orang masuk Minang deal minggu depan. Minggu depan bang. Ha? Apa? Meminang? Budak yang kurus macam Lidi tu ke? Tak kenal lah aku dengan budak tu. Ish abang ni, kurus tu tak salah. Janji dia tu cerdik orangnya. Cerdik macam kancil. Cerdik konon. Hari tu aku tengok dia main sepak takraw. Lambat macam siput. Dah bang, itu sukan je. Tapi kerja dia pantas seperti kilat. Semua orang tempat kerja puji dia rajin tau bang. Iyalah tu rajin. Entah-entah budak tu degil macam keldai. Kamu mana tahu? Kamu tu bukan kenal sangat dia tu. Mengucap bang. Anak kita si Siti tu cantik macam bidadari. Jangan sampai dia kahwin lari sebab abang tak restu. Aku cuma nak yang terbaik untuk anak kita, Yam. Kalau dia mampu jaga Siti, aku terima. Alhamdulillah. Baguslah kalau begitu.